Tetapi pada akhirnya kita perlu menerima hakikat bahawa rakyat tidak hidup dalam angka. Mereka hidup dalam realiti harian. Mereka merasai harga barang di pasar. Mereka memikirkan masa depan anak-anak. Mereka berhadapan dengan sistem perkhidmatan yang kita sediakan. Sama ada kita mahu terima ataupun tidak, disitulah ukuran sebenar sesuatu dasar. Sebab itu, Kerajaan Negeri Perak memilih untuk membawa satu pendekatan yang lebih jujur, lebih berpijak di bumi nyata melalui tema hasil dirasai, keyakinan dibina. Ia muncul atas kesedaran bahawa kita tidak mahu lagi menilai kejayaan hanya melalui pelaksanaan atau perbelanjaan. Kita mahu menilai kejayaan melalui kesan sebenar kepada rakyat. Kerana kita mahu dasar negeri ini tidak lahir daripada andaian dan sangkaan. Kita mahu dasar negeri dibina atas data, disokong oleh penyelidikan dan diuji melalui realiti di lapangan. Selama ini, penyelidikan atau research sering dilihat sebagai sesuatu yang jauh daripada pentadbiran. Seolah-olah ia hanya berlegar dalam bilik seminar dan jurnal akademik. Pandangan sebegini wajarlah kita ubah. Dan kita sebagai pembuat dan pelaksana dasar mempunyai tanggungjawab untuk merapatkan dua dunia ini, dunia angka dan dunia rasa. Tanggungjawab ini menuntut kita supaya sentiasa menilai semula cara kita merancang, membuat keputusan dan melaksanakan dasar untuk rakyat.